soalan cukup mas. Bila ni bab-bab boom? Bab-bab boom. Itu tanya saya lelaki. Itu saya rasa soalan bab-bab boom ni adalah di antara dua keluarga dan lebih baik kita bincangkan sebegitulah daripada kita bab-bab boom secara umum tanpa diuruskan. Betul lah urusan keluarga. Dari sudut psikologi dia menggambarkan kematangan mereka berdua di dalam menangani soalan-soalan cepu mas ini. Kadang-kadang mungkin dia cakap jawab itu, tapi di belakang tabir beria dia memikirkannya. Mana kita tahu. Tapi bila ditanya, demo ni nunjukkan pendekatan yang matang, berhemah dan juga berorientasikan privasi kekeluargaan. Tapi yang lagi pentingnya ialah demo ni ada self-awareness, kesedaran kendiri untuk menjaga kesejahteraan emosi masing-masing. Sekarang kalau kita dah terlepas cakap sekarang, susah, tak tidur kita dibuatnya. Selain daripada itu, ngapa dia jawab itu? Dia nak mengelakkan spekulasi. Tambah pula kalau spekulasi liar. Sedap je kadang orang nulis dalam medsos ni, membuat tanggapan, membuat pandangan masing-masing tanpa bertanya kepada tuan badan. Ini banyak berlaku ni. Kadang-kadang tuan badan pun tak tahu apa. Sedar-sedar dah keluar je cerita pasal itu. Walau bagaimanapun, memanglah peminat-peminat ini mengharapkan sesuatu yang positif daripada hubungan ini. Dia tak hendaklah berterusan Europe ini tanpa ada ikatan yang diharapkan. Maklumlah bukan saja agama kita, masyarakat di Asia ni juga dia sangat mementingkan ikatan perkahwinan tu. Ikatan perkahwinan itu dianggap sebagai pencapaian di dalam kehidupan. Jadi kena banyaklah berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kehidupan kita, hajat kita.